Aglio Olio prawn. Bila sebut pasal prawn kan, aku teringat dekat Garden Western Grill. Aduh, dia bagi udang 3 ekor. Besar-besar lah puati lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, panas. Rasa berlemak weh. Memang sedap. Salted egg prawn. Budak ni menganjing aku ni. Udang dia. Dekat sini, chef dia ada cakap, dia ikut tekak customer. Nak pedas bagi tahu, tak nak pedas bagi tahu. Tapi aku pelik dia ni. Dia ni memang berani-berani lagi. Dia bagi aku prawn lagi, Pak. Rasa dia creamy, Mat. Sedap, Mat. Kalau siapa pernah kerja hotel, chef hotel tukang masak, sama je. Dia bagi kau sama je. Macam ni kau makan kat hotel, macam ni lah rasa dia. Berkabur separuh. Tom Yum Patrick. Squid. Tom Yum squid. Dia bagi sotong. Ini kali dia tak peli aku. 2 kali tadi dia peli aku prawn. Tom Yum dia pekat. Kau masuk mulut, jejak kat bibir kau, Tom Yum dia pekat. Memang rasa Tom Yum dia. Sotong dia pakai sotong fresh. Tom Yum dia tak berapa pedas, tapi sedap. Memang sedap. Tak menyesal aku datang sini. Yang budak yang recommend tu, terima kasih. Kau memang padu, dek. Memang padu. Ni jam dah ramai dah dia DM aku. Suruh pergi sana pergi sini. Dah berani korang sekarang